Hai, saya Zamin Daniel. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh menjadi ahli trafficwave.net secara percuma selama 30 hari. Okey. Pertama sekali anda pergi ke laman web yang diberikan oleh affiliate anda, okey, ataupun laman web yang dipromosikan oleh affiliate trafficwave.net, dan anda pergi ke 30 day free trial di sini. Okey, anda klik di sini. Ataupun sekiranya anda nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang trafficwave.net, anda boleh bacalah keseluruhan konten di laman web ini dan cari link yang menyatakan 30 day free trial seperti yang anda lihat di sini. Okay, ini satu lagi link yang anda boleh klik, tapi yang paling mudah sekali anda boleh klik ke atas di sini dan pastikan di sini, okay, presented by, okay, dalam contoh ni Zamin Daniel lah, dan ini adalah saya punya ID. Okay? Jadi pastikan sebelum anda menyertai program Trafficwave ini, anda melihat terlebih dahulu nama orang yang memperkenalkan Trafficwave ini kepada anda tertera di sini dan juga ID beliau. Okay? Jadi selepas anda confirm dengan maklumat tersebut, anda boleh klik 30 day free trial di sini dan anda akan dibawa ke laman web seterusnya. Okay, di mana anda diberikan dua pilihan di sini. Two options available. Satu 30 day free trial dan satu lagi paid. Okey, apakah perbezaan di antara 30 day free trial dengan paid? Okey, ada dinyatakan di sini. Yang paling ketara di sini ialah add subscribers via import tidak diberikan bagi 30 day free trial di sinilah, dan juga optional affiliate plan. Okey, dua ini yang berbeza. Jadi anda boleh klik free trial di sini. Okey, di mana anda akan dibawa ke laman web seterusnya. Okey. Dan anda boleh isi maklumat yang diminta di sini. Okey. Segalanya free sebenarnya. Anda tak perlu tinggalkan maklumat kredit kad anda. Jadi anda tak perlu risau. Yang pentingnya anda boleh sertai program trafficwave.net ini terlebih dahulu dan mempromosikan program Trafficwave ini kepada seramai orang yang mungkin lah. Okay? Jadi saya nak daftar satu lagi akaun di sini sebagai contoh lah untuk anda. Okay, jadi saya akan masukkan username sini. Okay, saya telah pun mengisi maklumat yang diminta. Dan saya turun ke bawah di sini. Check this box if you have read and agreed to our policies. Jadi saya pun klik enroll now. Okey, dan anda boleh lihat di sini registration enrollment form. Thank you for taking advantage of our free trial offer. Maksudnya saya punya membership untuk trafficwave.net ini telah pun berjaya didaftarkan. Okey. Anda boleh lihat jaminannya your Trafficwave account is ready. Seterusnya apa yang boleh saya lakukan ialah saya cek email yang dihantar oleh trafficwave.net. Okey, anda boleh lihat di sini email daripada trafficwave.net admin. Okey, trafficwave.net account is ready. Saya klik di sini dan saya diberikan info seperti bawah. There is just one step left. Okay, maksudnya saya mesti confirmkan email ataupun membership saya dengan klik link di sini. Okay, jadi saya klik aja link tersebut, di mana saya akan dibawa ke laman web seterusnya. Registration enrollment form. Thank you. Welcome email with your password and login information has been sent to you at zamri.nanyang@gmail.com. Okay, jadi ini adalah mesej yang memberitahu kepada saya bahawa password dan login information saya telah pun diberikan melalui email. Jadi saya pergi ke email dan akan cek email tersebut untuk mendapatkan password dan login info untuk masuk ke dalam members area. Dan anda boleh lihat di sini, welcome to trafficwave.net. Saya klik di sini dan ini adalah email yang memberitahu tentang informasi keahlian trafficwave.net. Okey. Anda boleh lihat to login, go to link di sini dan username di sini dan juga password
kriteria yang diberikan kepada saya di sini. Okey. Jadi saya klik di sini untuk login ke members area. Jadi saya boleh login di sini dengan memasukkan informasi yang terkandung di dalam email yang diberikan sebentar tadi dan klik login now. Okey. Dan dalam info ini, before going to the members area, please take a moment to fill out the form below. You will only need to do this once. Okey, jadi di sini sebenarnya ada dua pilihan. Satu menjadi customer yang biasa saja dan satu lagi juga menjadi affiliate untuk Traffic Wave. Okey. Jadi untuk menjadi affiliate Traffic Wave, anda perlu klik di sini. Okey. Sebabnya sekiranya anda klik di sini, ianya mengatakan bahawa I do not wish to become an independent affiliate of Traffic Wave. Okay, just untuk jadi customer aja. Tapi tujuan kita menggunakan Traffic Wave adalah untuk menjadi customer menggunakan autoresponder dan juga bagi mempromosikan program affiliate Traffic Wave untuk menjana pendapatan melalui Traffic Wave di sini. Jadi pastikan ada klik di sini dan klik I am not a US resident and therefore am not subject to US IRS reporting provisions. Ini adalah berkaitan dengan tax di US. Jadi anda klik di sini. Okay, simple aja dan klik submit form and return to the members area. Okay, thank you. Okay, dan anda dibawa ke members area. Jadi pastikan step yang tadi dilakukan dengan teliti kerana saya nak pastikan anda menjadi ahli Traffic Wave dan juga affiliate Traffic Wave bagi mempromosikan program Traffic Wave ini dan menjana pendapatan melalui Traffic Wave di samping menggunakan autoresponder ini juga. Okey. Jadi itulah caranya untuk menjadi ahli trafficwave.net. Okey.